Setiap tahun, keluarga Tok Su di kampung akan berkumpul menyambut Hari Raya. Tradisi turun-temurun mereka, selepas solat raya, semua ahli keluarga akan bergambar beramai-ramai di halaman rumah pusaka. Tahun ini, seperti biasa, mereka berkumpul lagi. Lebih 30 orang saudara mara, anak beranak, cucu cicit, semua mengenakan pakaian serba sedondon warna hijau zamrud. Juru gambar upahan diminta ambil gambar dari pelbagai sudut, depan, sisi, atas tangga, bawah pokok. Riuh, rendah, suasana. Tapi tahun ini ada satu hal aneh berlaku. Bila gambar-gambar itu siap dan dimuat naik ke WhatsApp grup keluarga, salah seorang cucu Tok Su, Ika, perasan sesuatu ganjil. Dalam setiap gambar, betul-betul di tengah-tengah barisan keluarga, berdiri seorang lelaki tua. Pakaiannya serba putih. Dia tersenyum, tapi wajahnya pucat. Matanya redup, seolah-olah tidak melihat sesiapa. Tapi yang paling meremangkan, tiada siapa pun ingat melihat lelaki itu ketika sesi bergambar. Ika terus zoom gambar itu dan serta-merta jantungnya berdetak laju. "Mak, itu bukan Atok Long ke?" Maknya diam, mata membesar, mulut ternganga, tangan menggigil. "Mana kau jumpa gambar ni?" "Dalam grup lah. Semua gambar raya tahun ni dia ada. Tapi Atok Long kan dah meninggal 5 tahun lepas." Ahli keluarga lain mula panik. Mereka semak satu-satu gambar. Memang benar. Dalam setiap gambar, Atok Long berdiri di tempat yang berbeza. Kadang berdiri di belakang Tok Su. Kadang duduk di bangku sisi. Kadang bersandar pada tiang rumah. Tapi mukanya tetap sama. Tersenyum tenang, pandang tepat ke arah kamera. Tok Su akhirnya bersuara. Suaranya perlahan bergetar. Sebelum dia meninggal, Atok Long ada cakap satu benda. Dia kata, bila dia mati, dia tak nak tertinggal dari gambar raya. Dia janji akan hadir, walau dari alam mana pun dia berada. Malam itu, satu kampung gempar. Ramai cuba padam gambar dari telefon, tapi anehnya, setiap kali mereka padam, gambar itu muncul semula dalam galeri, kadang dengan wajah Atok Long makin dekat ke arah kamera. Dalam satu gambar terakhir yang dihantar oleh juru gambar sendiri, hanya wajah Atok Long memenuhi seluruh skrin. Matanya memandang tajam, mulutnya terukir senyum lebar.